Seorang isteri berdosa tak kalau dia tak nak bermadu? Oh, pula dah. Sedangkan isteri masih mampu melayang selayaknya seorang isteri. Berdosa tak? Jawabnya tidak berdosa. Dia, suami dia nak madu. Faham lagi? Lepas tu dia tak setuju. Dia tak suka. Maka tidak berdosa. Tidak ada masalah. Benda tu harus saja. Faham? Laki dia nak kahwin lain. Dia tak suka. Dia protes. Dia tak setuju. Faham? Dia tak reda. Tak mau nak terima. Tak apa. Yang tak bolehnya, laki orang nak nikah. Dia yang tak setuju. Tu gila babi namanya. Bang, tu ramai. Bang, laki orang yang nak nikah. Bini orang lain yang tukar marah. Ada tak gitu? Tu nyakit tak molek. Ada pun laki dia yang nak nikah. Dia yang protes. Dia yang marah. Dia yang tak setuju. Itu betul. Pasal apa? Pasal laki dia. Masalah tu bukan kerana rumah orang lain. Untuk rumah tangga dia. Baru betul dia tak setuju. Cuma bila kita tak setuju suami kita berkahwin lagi. Jangan melampau adab. Jangan melangkah adab. Faham? Jangan sampai kita derhaka. Kita nyatakan protes kita tu dengan cara yang benar. Saya tak setuju bang. Saya tak suka. Saya tak berkenan. Boleh. Jangan sampai derhaka. Jangan sampai maki hamun. Faham tak lagi? Dah apa dia tak setuju? Dah dia orang puang. Dah mu kalau mu ni orang lelaki jadi orang puang. Mu setuju tak bila lelaki mu nikah saya lagi? Setuju ke tak? Mu pakai spek. Kalau mu ni orang puang. Mu lelaki puang. Lelaki. Kalau mu puang. Mu suka tak? Lelaki mu kahwin lagi. Dah. Kena jaga ke perasaan orang puang. Sama juga dengan kita. Maka bila dia tak setuju. Itu biasa. Itu fitrah. Faham lagi? Cuma kalau lelaki kita nikah juga, minta dua perkara daripada Allah. Orang puang ni. Kita tak suka lelaki kita nikah lagi. Nyegi nikah juga. Minta pada Allah dua benda dalam doa. Pertama, mintalah suami aku jadi orang yang adil. Yang kedua, mintalah aku jadi orang yang sabar. Faham lagi? Dapat syurga Allah.